Rahim, dia bekas KPP JAIS Negeri Sembilan. Ya, saya banyak. Bekas penolong ketua pendidikan. Tak Dia saya nak bersama tapi macam itulah. Saya orang kerajaan, saya Dia dah pencen belum? dah pencen. Baru pencen. Oh, dah pencen tak ada masalah. Tu nak kena Kalau ni. tak pencen pun tak ada masalah. Kalau Tak pencen tak masalah kan? Okey. Ustazah, macam mana Ustazah aturkan jadual buat appointment sampai banyak dalam sehari seminggu? Bermula minggu sebelum ke macam mana jadual seharian Ustazah tu? Okey, Assalamualaikum. Saya Ustazah Mazlan. Jadual ya. Jadual saya dah bagi siap-siap. Untuk bulan 5 dan bulan 4 tu saya dah bagi. Untuk Penuh rangkaian ke saya. sampai hujung bulan? Ya. Contohnya hari ni saya kat sini, habis BAS saya ke Terengganu 2 hari, habis Terengganu saya ke Perak 2 hari, lepas ke Perak 2 hari tu saya balik ke Kelantan 2 hari macam tu. Saya lepas tu kita pergi Beijing kan. Balik Beijing, Kelantan, lepas tu bulan 6 dah ada jadual untuk ke Sabah. Memang jadual saya dah bagi siap-siap, bagi dia orang pilih hari apa dia nak saya. Sebab saya sekarang ni bukan nak kata kita apa tak, dah bila kita tanggungjawab CCA kepada rangkaian kita, jadi saya memang komit bantu mereka bukan masa CCA ni. Masa sebelum masa saya daftar ini, hari esok hari tu pun saya dah komit, saya dah bertanggungjawab bantu rangkaian saya. Sampai satu orang saya bantu sampai 3 bulan. Ikut dia sampai betul-betul dah CCA kan dah berdikari. Macam mana Ustazah berdikarikan dia? Berdikarikan dia, kita kena bantu dulu. Kita memang boleh katakan hari-hari dia bawa saya pergi jumpa rangkaian dia. Saya mula-mula saya ceritakan saya jadi itu. Tapi lepas tu saya suruh dia sendiri jadi Speaker. Cakap cakap pada waktu tu, dan saya akan dapat bantu mana yang kurang jelas atau orang nak penerangan lebih jelas, saya akan bantulah. Ustazah home party ke ataupun small group? Daripada semua grup home party, dan pernah satu kali tu 100 orang lebih kan buat taklimat tu. Memang macam itulah saya akan jadi jurucakap, dan sebelum tu saya bagi mereka cakap dulu. Jadi supaya mereka cepat berdikari. Ustazah semasa menyampaikan tu Ustazah pakai buku ke Ustazah pasang kat situ? Ustazah pasang slide ke tak? Slide sekali je sebab orang terlampau ramai tak cukup buku. Itu pun kita bagi juga buku. Tapi memang ajaran mentor, ajaran upline saya paksa rela ke mentor paksa kena guna filing. Filing. Semasa bercakap tu bagi orang tu filing ke? Ya, filing seorang satu. Seorang satu kita cerita. Kita baca, kita cerita, kita tengok okey, tengok sini muka surat ni macam mana. Sambil menerangkan kepada prospek ni semua. Tu, buku tu kat tangan mereka. Saya memang cakap terang lah, modal lah sikit. Tapi rakan saya pun faham, dia orang ambil bayar. Saya memang ratus-ratus ribu, bukan ribu-ratus sekali ambil buku. Ustazah dalam lengkap cerita tu sampai 13969? Tak. Kita tengok keadaan. Kalau ramai orang yang perlukan produk, kita cerita produk. Tapi selepas tu kita akan cerita sikit dulu marketing supaya mereka nampak je. Kalau nak lebih jelas, kita akan personal atau buat kelas tertentu. Memang kena cerita. Dulu kalau buat home party, saya cerita produk je. Sekarang tak. Suami saya akan sambungkan sikit dengan marketing. Sebab mereka sebenarnya nak sangat, tak tahu cara. Cuma kita tak cerita. Sebab kita nak jumpa lagi sekali mereka. Contoh kasar apa tu lagi sebulan. Contohnya. Kena cerita juga. Kalau dia nak lebih lanjut tu, kita kena jumpa personal lain lah. Ustazah, prestasi tu daripada ambassador sampai CCA dalam tempoh? Saya daripada bulan pertama terus Sapphire. Daripada bulan pertama tu Sapphire. Lepas tu bulan keempat tu Diamond. Bulan ketujuh tu CCA. Alhamdulillah. 9 manfaat semua dah dapat? Semua manfaat 9 tu dah dapat. Dan Beijing kali pertama pergi bawa 6 orang. Ni so saya dah lepas 2 tiket. BE Camp hari tu bawa 24 orang kan? Hari ni bawa 12 orang. Saya macam ni, minta masyarakat lah. Tiket saya memang beli dulu, ataupun saya beritahu siapa yang nak pergi, contohnya PAS kan, bagi serai nama. Serai nama tu tengok berapa orang. Okey, 12 orang. 12 tiket, okey. Dah ada serai nama, faham lah kan? Bayar terus tiket. Contohnya tiket untuk apa ni, tu
saya dah beli dah contohnya. Nissan ke apa kat depan. Tapi satu lagi saya nak cakap kan. Bukan nak riak tapi nak bagi semangat. Betul lah macam siapa tadi speaker kat atas tadi. Linda tak yang sebelum tu. Hajar. Saya baru masuk bulan 7, bulan 7 kan. Ada ke Sabah bulan 8 saya dah pergi BE Legend. Ada tak orang pergi BE Legend baru masuk sebulan? 3 tiket pula saya pergi. Kenapa yang mendorong Ustazah? Kawan saya apply saya link tu. Ustazah jom kita pergi BE Legend. BE Legend tu apa? Tak apa, marilah. Saya okeylah pergilah. Apa tak saya rasa? Saya pergi, saya kata tak apa. Aku tepuk orang dulu. Tahun depan orang tepuk aku. Betul tak? Tak sempat tahun depan. Jadi sungguh. Alhamdulillah. Apa? Legend. Di Legend ni nak sebut betul kerti ha. Okay. Ambil diamond, ambil kereta, ambil rumah, ambil CCA. Nasib baiklah RCCA tu kena 2 tahun dah. Betul. RCCA doakanlah insya-Allah kan. InsyaAllah. Sebenarnya apa event yang sangat membuka semangat Ustazah? Mana satu? Itulah yang pertama sekali event apa tu BEH apa yang kesihatan. BHSS tu. Ya tu baru masuk seminggu. Baru masuk Ali baru je lepas tu saya cakap nak pergi tak nak pergi. Dia kata pergi datanglah. Kita duduk Kajang sini dekat. Datanglah bawa kereta seorang-seorang tak tahu jalan pusing. Datang duduk tengok. Tak nak buat lagi aku antara 50-50 tu. Nak buat 50-50 waktu tu. Tapi saya pun rasa saya tengok ramainya doktor kat sini. Ramainya profesional kat sini. Lepas tu jumpa doktor-doktor pakar pula tu. Saya cakap, betul lah benda ni kan. Tahu tak hari tu saya buat satu tindakan yang nekat. Saya beli package 4,800 untuk rawat buah pinggang saya. Lepas BHS. Masa tu saya nekat. Saya beli 4,800 sebab saya fikir macam ni. Saya tengok orang stage 5 pun boleh. Saya stage 2 saya nak boleh sebab saya tak nak naik stage. Saya naik stage ambil hadiah tak apa. Kan? Tapi buat tinggal saya tak nak naik stage. Jadi saya pun nekat. Saya betul sampai saya nak beli 4,800 waktu tu dia dapat percuma spirulina botol besar tu. Ya, spirulina botol besar yang percuma. Bayangkan, saya beli, saya makan, saya memang konsisten. Sebab saya orang yang paling payah untuk ambil ubat suplemen. Sampai susu pun saya tak boleh minum. Saya mengandung, saya ambil cari susu pil. Saya memang tak boleh. Salah satu bisnes suami saya ambil susu tak hidup. Tapi tak boleh sebab saya tak minum. Saya tak akan buat bisnes kalau benda tu saya tak pakai, tak makan, tak minum, tak menjadi, saya tak akan buat. Saya rasa menipu orang. Bayangkan, nasib baiklah saya ni bermula dengan arm sleeve. Saya kan, saya kan sakit bahu. Jadi yang datang jumpa saya tu bagi rasa, bagi try arm sleeve dulu. Kalau dia datang dengan siruto dulu, confirm saya tak terima. Saya siruto pun saya tak nak makan mula-mula. 1 bulan pancur dengan air, nak tak boleh dah. Susahnya saya. Macam tu. Jadi saya pun dengan arm sleeve. Bila saya arm sleeve tu pakai malam tu boleh tidur. Daripada sakit menangis tidur tu, alhamdulillah bila tidur malam tu, dari situ ada keyakinan. Apa gejala Ustazah sebelum pakai tu? Apa masalah-masalah dia? Masalahnya cerita Senarai 5 malam tak habis. Banyaknya. Tak adalah. Ringkasnya. Okey, ringkasnya saya sebenarnya sakit saraf daripada remaja umur 19. Saya kata sakit saraf, saya tak tahu tu slip ni tu apa, tapi dalam rangka punggung tu jatuh motor ke apa semua kan. Sampailah ke tua. Lagi tua lagi sakit. Tambah pula dengan kecil manis saraf. Faham tak kecil manis saraf? Faham. Kecil manis yang sakit saraf ni tak nak tidur, kalau nak tak pijak tak boleh tidur. Sampai gitu sekali. Pijak badan? Pijak badan saya ni. Terutama hari sekolah yang saya kena bertugas sampai pukul 6 petang kat Padang. Dah lah 3-4 kali naik, 3 kelas ada 7-8 kali, lepas tu sambung kat Padang sampai pukul 6. Sakit badan saya. Saya berdiri lama tak boleh, duduk lama tak boleh, baring lama tak apa. Gitu. Jadi saya kat sekolah, saya kumpul tenaga, saya naik tangga semua sekali. Kat rumah saya terbaring dulu. Tapi sejak akhir tu 1 tahun sebelum pencen, saya tak boleh naik tingkat 1. Kalau naik kena berpegang-pegang dekat tangga, tampering, turun kat surau, mengajar di surau selama setahun. Tak boleh, memang kecuali masa jaga PSL saya terpaksa naik menganga pegang tangga. Bayangkan, lepas tu
yang pertama kan, Asli tu. for the shoulder, alhamdulillah boleh angkat memang, alhamdulillah. So, dari situ saya yakin, saya percaya. Lepas tu daripada situlah saya mari BHS tu, saya ambil produk untuk buah pinggang. Saya ada juga masak sikit kan. Saya makan selama 3 bulan Shiruto dan Livco. Saya pergi cek darah dekat klinik keluarga Tan Merah dekat sekolah saya. Betul, dia baca keputusan saya, dia kata buat pinggang saya dah reverse. Allahu Akbar, alhamdulillah. Dah tak ada Saya stage dah. menangis. Tak ada stage Tak dah. ada stage. Saya menangis, saya syukur sangat-sangat sebab ini daripada saya takut. Tapi fatty liver saya masih ada. Sebab fatty liver saya bacaan tinggi. Saya mentor kata kena ambil lebih kurang 5 minggu, 5 bulan. Saya ambil lagi. Saya istiqamahnya kalau saya tertidur tak sempat makan, saya akan terbangun pukul 5 pun saya akan ambil. Livco tu. Dan alhamdulillah fatty liver saya pun normal. Yang masalah saraf yang tak boleh naik tingkat 1 tu, saya dah cuba daripada kepala sampai ke kaki, bahkan ada yang terpaksa double. Yang tu masa saya travel ke Hanoi. Okey, sebelum tu saya travel ke Hanoi selama 3 hari, 7 jam sehari atas van. Tahu van faham tak? Pergi Hanoi kan, van dia. Tapi alhamdulillah satu kali pun tak krem. Sepanjang 7 jam 3 hari tu satu kali pun tak krem. Alhamdulillah, di situ saya dah rasa dah. Lagi saya rasa yakin kan. Lepas tu saya travel ke Hanoi, saya naik Gunung Pasipan tu, sampai pernah pergi 3,000 kaki lebih tu, naik 150, turun 150 tangga, lepas tu naik kereta api. Lepas tu naik Bukit Lain pula 200, naik Bukit Lain pula 200. Berapa? 500-600 anak tangga saya boleh naik. Daripada tingkat saya boleh naik. Allahu Akbar, Masya Allah kan. Masya Allah. Dari situlah keyakinan saya makin kuat. Terkini bulan puasa baru ni, saya juga gastrik teruk. Dulu 2 tahun lepas saya terpaksa buka puasa tengah hari sebab memang collapse, campur kecil manis semua kali. Allah macam tu. Saya minta suami balik cepat-cepat bagi kelapa, minum, lepas tu. Tapi tahun lepas tak puasa baru ni, yang teruk gastrik angin dia lain sikit tau. Alhamdulillah, saya yakin dah dengan produk ni, insya Allah kan. Saya telan 20 biji spirulina sebelum sahur, kadang 25, tak pernah miss. Alhamdulillah, 1 bulan sekali pun tak kena. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang percaya dan yakinlah. Alhamdulillah, Allah jumpakan saya dengan produk. Kalau tidak, saya dijaga lumpur terbaring. Dan keadaan saraf, keadaan kolesterol, macam-macam penyakit buah pinggang kan, na'udzubillah tak. Tapi ya Allah Tuhanku, alhamdulillah. Sebab itulah saya pergi mana-mana, saya cerita apa yang saya rasa, testimoni saya sendiri. Tapi kita tak semua penyakit ada. Kita ambil lah borrow power yang lain kan. Dan kebetulan key person saya, rangkaian saya ECA Yati, boleh temu interview dia dah. Dia ada 10 penyakit, banyak lagi pada saya. ECA Yati ECA Yati, bahkan dia ada salam dengan suami ingat nak mati. Sesak nafas, asma teruk dan juga angin pasang. Kalau angin pasang faham-faham lah, dia menyosor naik atas tu dia tak ada nafas. Dia ada asma, dia ada darah tinggi sampai ke accident, bawa kereta macam-macam. Itu pun bayangkan sekarang tengok sehat, turun 10 kg, dah boleh datang sini, dah boleh bawa van baru lagi. Dia 20 tahun bawa van sekolah. Memang boleh barai badan. Tapi alhamdulillah dengan produk BE sihat. Boleh jumpa dia sekarang. ECA. Alhamdulillah. Cikgu nak tanya, Terima kasih banyak. dah pencet